Siri berlipat dalam wadah, hijau kilat, cantik dipara. Pemanis kata, madanan indah, Allah bismillah pemula bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Kasyah bin Abdul Zabid. Saya dilahirkan pada 11 November 2016 di Hospital Muazzam Shah Rompin Pahang. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Kedah Kelantan 1 di tahun Empahang Bali. Kod sekolah saya ialah CBA 8015. Saya suka membaca buku dan menulis kisah-kisah menarik yang dibaca kerana ia membawa saya ke dunia yang penuh dengan penggambaraan dan fantasi di samping dapat menambah ilmu pengetahuan dan itu semasa serta fakta yang berguna. Cita-cita saya pula ialah menjadi seorang polis untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara. Saya suka juga uniform yang segak dan menarik. Pada hari ini, saya akan membuat resensi sebuah buku fiksyen yang menarik bertajuk Saudagar Pukau. Buku ini dikarang oleh Hamdan Muhammad Ali dan diterbitkan oleh Pustaka Cergas Jaya pada tahun 2015. Buku ini mempunyai 30 halaman bercetak. Mari kita sama-sama lihat apakah isi kandungan buku Saudagar Pukau ini. Buku Saudagar Pukau mengisahkan tentang seorang saudagar yang menggunakan ilmu pukau untuk memperdaya orang lain demi mendapatkan keuntungan dengan mudah. Dia menipu dan mengambil kesempatan terhadap orang kampung yang tidak menyadari hilangnya. Namun perbuatannya akhirnya terbongkar apabila salah seorang mangsa mula menyadari keanehan yang berlaku. Saudagar tersebut menerima akibat daripada perbuatannya sendiri dan menyadari bahawa perbuatan dan kesenangan malah akan menyusahkan diri sendiri dan orang lain juga nanti. Antara tema dan pengajaran dalam cerita ini ialah seperti berikut. 1. Kejujuran sangat penting dalam kehidupan kita sehari-harian. 2. Jangan menipu atau mengambil hak orang lain kerana ia adalah satu kesalahan. 3. Perbuatan jahat pasti akan menerima balasan yang setimpal akhirnya. 4. Kepentingan berfikir dan berhati-hati perlu diamalkan setiap masa. Pada pendapat saya, buku ini sangat menarik kerana jalan ceritanya ringkas tetapi penuh dengan pengajaran. Watak saudagar digambarkan dengan jelas sebagai contoh negatif yang boleh dijadikan teladan kepada pembaca. Kita mestilah hindari sikap menipu dan tidak jujur. Bahasa yang digunakan juga mudah difahami dan sesuai untuk dapat memberi kesedaran kepada pembaca supaya sentiasa jujur dan tidak mudah terpedaya. Pada pendapat saya, buku ini mempunyai banyak kelebihan dari segi strukturnya. Muka depan buku ini dilengkapi dengan paparan gambar yang menarik, jelas dan mampu menarik minat pembaca. Tulisan yang jelas, berwarna-warni dan terang dapat memudahkan memfahami dan menghayati kisah di dalam buku ini. Buku ini sangat sesuai untuk dibaca oleh kanak-kanak kerana terdapat banyak pengajaran dan ilmu yang dapat diperolehi daripadanya dan boleh dijadikan panduan hidup setiap masa dan ketika. Kesimpulannya, Saudagar Pukau merupakan buku yang sesuai untuk bacaan Nilam kerana mengandungi banyak nilai murni dan pengajaran. Buku ini bukan sahaja menghiburkan, malah mendidik pembaca menjadi insan yang lebih baiklah juga memberitahu kita tentang kesan negatif yang akan diterima apabila sikap tidak jujur dan amanah ini jika tidak diamalkan setiap masa. Buku ini sangat menarik dan seronok untuk membacanya. Saya sangat sesuai membaca buku ini kerana dapat memberikan manfaat kesan positif kepada saya dan orang lain nanti. Baik-baik menanam benih ditanam di tepi paya. Terima kasih sekalian budi sudi dengarkan resensi saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.